Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Syaril. Jadi, pada slide yang pertama ini, saya akan memberikan sedikit pendedahan dan pendekatan berkenaan dengan pengenalan apa itu ketum. Ketum ni, atau dalam bahasa saintifik dia, ialah Micragina spiosa, ialah tumbuhan yang tumbuhan tropika daripada keluarga Rubiaceae. Berasal dari Asia Tenggara, termasuk dari negara Malaysia, Thailand, Indonesia dan Myanmar. Daun ketum ni mengandungi lebih daripada 40 alkaloid. Agak banyak. Sebab apa? Sebab selalunya dalam tumbuhan alkaloid ni apa? Alkaloid ni ialah satu jenis bahan kimia semula jadi yang menyebabkan kesan psikoaktif. Sebagai contoh, dalam serbuk kopi ada kafein. Dalam daun tembakau ada nikotin. Sebagai contoh dia macam gitulah. Okey, kalau ketum dia ada mitragynine dan 7-hydroxymitragynine yang bertanggungjawab terhadap kesan psikoaktif dan ketagihan kepada peminum-peminum ketum yang ada dekat luar sana tu lah. Okey, ketum ni digunakan secara tradisional pada awalnya, tapi sekarang dia telah diubah suai apabila daun ketum ni direbus menjadi air yang sangat pekat dan ditambah menjadi lebih buruk, dicampur dengan ubat tahan sakit, dengan ubat batuk dan juga dengan minuman berkarbonat. Kenapa golongan-golongan muda sekarang ni dia kerap campur dengan minuman berkarbonat? Sebab air ketum dia pahit. Apabila campur dengan minuman berkarbonat, dia akan jadi lebih manis dan menyebabkan mereka jadi lebih kerap ketagih untuk minum air ketum itu sendiri. Jadi untuk pengenalan kepada ketum ni saya rasa setakat itu sahaja. Terima kasih. Kembali bersama saya dalam slide yang kedua di mana saya akan menerangkan jenis-jenis ketum. Jadi jenis-jenis ketum dibahagikan kepada 3 jenis. Di mana ketiga-tiga jenis ini mengikut daun ketum itu sendiri. Kalau ketum dia berwarna macam ni, dia agak berbahaya. Kalau berwarna macam ni kurang bahaya. Kalau berwarna macam ni dia paling kurang bahaya. Okey, kita bergerak kepada jenis ketum yang pertama. Okey, jenis ketum yang pertama ialah daun ketum yang berurat merah. Selalunya ia popular di Thailand dan Indonesia dan memberikan kesan sedatif. Kesan sedatif ni apa? Kesan sedatif ni selalunya menenangkan, mengurangkan kegelisahan dan memperlahankan aktiviti sistem saraf pusat. Dan ketum urat merah ni kerap dikaitkan dengan penggunaan rekreasi bagi tujuan rileks atau mengurangkan tekanan. Kajian menunjukkan bahawa ia mempunyai risiko ketagihan lebih tinggi kerana kandungan alkaloid di dalam daun ketum urat merah ni lebih pekat. Okey, seterusnya kita bergerak kepada jenis ketum yang kedua ialah ketum urat hijau. Ketum urat hijau ni paling biasa ditemui di Malaysia kerana ia memberikan kesan seimbang antara stimulan iaitu rangsangan dan sedatif yang paling biasa kita temui lah dalam berita-berita di Malaysia ni. Dan selalunya nanti dia akan tunjukkan kepada slide-slide seterusnya, orang-orang yang peniaga-peniaga yang menjual ketum ni selalunya dalam sehari mereka telah pun ataupun akan dapat dalam RM1,000 sehari kerana mereka telah mempunyai ketum urat hijau. Dan ada dalam satu berita tu mereka menanam kebun ketum dalam reban ayam. Okey, kita teruskan dengan jenis ketum urat hijau ni. Remaja biasanya menggunakan jenis ini untuk tenaga tambahan, tetapi ia juga menyebabkan tingkah laku impulsif. Kemudian kita bergerak kepada ketum urat putih. Ketum urat putih ni dia memberikan kesan rangsangan yang paling kuat dan digemari sesetengah remaja untuk berjaga malam, belajar lewat atau aktiviti sosial dalam kumpulan. Macam contoh aktiviti sosial dalam kumpulan macam lepak malam-malam. Tiba-tiba ada seorang kawan ni dia saja-saja nak dia ajak kawan-kawan dia minum air ketum supaya biasalah remaja nak rasa benda baru, nak cuba benda yang mereka tak pernah cuba. Oleh itu kita letakkan aktiviti sosial dalam kumpulan ni salah satu elemen yang mereka dapat gunakan ketum urat putih ni
iaitu aktiviti sosial dalam kumpulan lah. Jadi ketum urat putih ni berisiko tinggi hingga menyebabkan tingkah laku agresif. Sebagai contoh, dalam senyap-senyap tu tiba-tiba dia menjerit, tiba-tiba dia macam tak tentu arah, nak ajak orang bergaduh. Macam itulah salah satu contoh yang saya dapat berikan berkenaan dengan tingkah laku agresif selepas minum air ketum urat putih. Okay, sekian itu sahaja. Terima kasih. Okey, kandungan kimia ketum. Dua alkaloid utama ketum ialah mitragynine mempunyai 66 hingga 70% kandungan alkaloid dan 7 hydroxymitragynine lebih poten dan bertindak seperti opioid. Kandungan total alkaloid dalam daun ketum biasanya berada dalam julat 0.5% hingga 1.5% berat kering. Dalam kajian siar yang merujuk data daun ketum dari Semenanjung Malaysia, dijumpai antara 9.38 hingga 18.85 gram daun kering, iaitu bersamaan dengan 0.38% hingga 1.89% daripada berat daun. Lokasi geografi dan iklim juga membawa hasil yang berbeza pada daun ketum. Sebagai contoh, di Kelantan, daunnya lebih kuat berbanding daun ketum di Pulau Pinang. Tambahan pula, musim tuaian dan umur daun main peranan dalam menentukan peratus kemenjadian daun ketum. Data analisis penggunaan ketum dalam kalangan remaja. Kajian remaja AADK 2024 USM. Kajian ke atas 80 remaja yang menjalani rawatan pemulihan mendapati bahawa 69% pernah melakukan hubungan seks setelah mengambil ketum dan dadah. 94% melakukan seks di bawah pengaruh bahan. 44% pasangan intim mereka juga pengguna ketum dan dadah. 11% melakukan hubungan seks tanpa sebarang perlindungan. Seterusnya ialah data ketum di sekolah. Menurut laporan Berita Harian dan New Straits Times 2024, penggunaan ketum semakin meningkat dalam kalangan pelajar dan menjadikan mereka tidak fokus, cepat letih, sukar mengawal emosi, dan beberapa campuran seperti ketum dan ubat batuk turut dilaporkan sebagai minuman trend. Okey, baik, kita akan terus kepada kesan pengambilan ketum berlebihan. Kita tahu kalau kita ambil ketum dalam dos yang sewajarnya, dia akan menjadi ubat. Tetapi kalau kita ambil ketum ni secara berlebihan, dia akan mendatangkan kemudaratan kepada diri kita. Jadi, apa kesan dia? Yang pertama, itu kesan kepada sistem saraf dan mental. Okey, jadi ketum mengandungi satu bahan, iaitu mitragynine yang bertindak sebagai opioid. Opioid ni ada satu orang panggil bahan kimia ataupun orang panggil dadah yang digunakan untuk tahan sakit. Ini akan menyebabkan pengguna ni mudah untuk mengalami ketagihan dan pergantungan. Individu yang ketagih, dia akan individu yang tagih sukar menghentikan penggunaan dan berdepan dengan simptom putus seperti keresahan, mudah marah, berpeluh dan sukar tidur. Selain itu, penggunaan berpanjangan boleh menjejaskan lagi keupayaan kognitif seperti tumpuan dan daya ingatan mereka, menjadikan seseorang kurang produktif dan sukar membuat keputusan berhemah. Mood juga boleh menjadi tidak stabil. Okey, sekejap marah, sama ada melalui episod kemurungan atau peningkatan agresif, sekaligus menjejaskan hubungan sosial dan kualiti hidup. Okey, baik, kita akan terus kepada kesan yang kedua, iaitu kesan kepada sistem tubuh badan. Okey, penggunaan ketum berlebihan turut mengancam fungsi organ penting badan, di mana ia dikaitkan dengan kerosakan hati. Kerana bahan kimia dalam ketum boleh menyebabkan toxicity pada sel hati itu sendiri. Begitu juga dengan buah pinggang yang terdedah menyerupai opioid turut menyebabkan sembelit, teruk, manakala dehidrasi ni adalah kekurangan air
dan kurang selera makan boleh menyebabkan penurungan berat badan secara drastik. Jadi dan denyutan jantung yang tidak stabil juga menjadi kebimbangan kerana ketum boleh meningkatkan lagi tekanan darah dan menyebabkan degupan jantung tidak teratur, meningkatkan lagi risiko penyakit jantung itu sendiri. Okey, baik, kita akan terus kepada kesan pengambilan ketum berlebihan yang ketiga, iaitu pengambilan ketum yang berlebihan boleh menyebabkan kecederaan kelenjar tiroid pada bahagian ini. Okey. Jadi dalam satu laporan kes, jadi laporan-laporan yang saya sediakan ini adalah laporan yang sahih. Okey. Okey, dalam satu laporan kes, seorang pesakit yang mengalami hypothyroidism teruk didapati telah mengambil daun ketum bertujuan untuk mengurangkan rasa sakit dalam jangka masa yang panjang. Selepas 4 bulan pengambilan, secara berterusan pesakit itu menunjukkan tanda-tanda hypothyroid. Hypothyroid tu macam mana? Macam saya sediakan gambar tu, yang warna merah tu. Hypothyroid yang jelas seperti pertambahan berat badan sebanyak 27.2 kg, keletihan melampau dan ciri-ciri muka myxedematous. Saya juga sediakan gambar. Jadi lihat di bawah tu yang muka wanita tu, itulah ciri-ciri muka sebegitu rupa. Walaupun tiada kajian klinikal yang menyeluruh dilakukan untuk membuktikan hubungan antara daun ketum dengan gangguan tiroid, tetapi penulis laporan berkenaan mencadangkan bahawa mitragynine iaitu bahan aktif utama dalam ketum berpotensi tinggi menghalang fungsi normal kelenjar tiroid. Hal ini disokong oleh peningkatan keadaan pesakit selepas pemberhentian penggunaan ketum dan rawatan susulan yang sesuai. Okey, baik, kita akan terus kepada kesan yang terakhir sekali, iaitu kecederaan pada otot jantung. Okay, kajian pada tahun 2014 menggunakan sel-sel otot jantung yang dihasilkan daripada sel stem pluripotent mendapati bahawa bahan aktif ketum iaitu mitragynine pada dos 10 mm memberi kesan toksik kepada sel jantung. Kesan utama yang diperhatikan ialah pelanggaran keupayaan tindakan, iaitu gangguan kepada cara jantung menghantar isyarat elektrik. Perubahan ini signifikan dan boleh membawa kepada gangguan ritme jantung atau juga dikenali sebagai apa tu? Arrhythmia. Lebih membimbangkan, mitragynine ini berpotensi mencetuskan jenis arrhythmia yang berbahaya dikenali sebagai torsade de pointes yang boleh menyebabkan pengsan, degupan jantung tidak stabil atau kematian jika tidak dirawat dengan cepat. Penemuan ini menunjukkan bahawa ketum bukan sahaja memberi kesan kepada sistem saraf tetapi juga boleh membahayakan fungsi kardiovaskular apabila disalahgunakan. Jadi janganlah ambil ketum secara berlebihan ataupun secara salah. Dua beradik ditahan selepas dikejar polis sejauh 90 km di Shah Alam awal pagi tadi. Pemeriksaan menemui sebotol cecair disyaki air ketum dalam kereta suspek. Kedua-duanya kini direman 3 hari. Menurut Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Muhammad Iqbal Ibrahim, kejadian berlaku jam 1.30 pagi. Anggota yang membuat rondaan di Pusat Komersial Seksyen 7 mengesan sebuah kereta dalam keadaan mencurigakan. Arahan supaya berhenti dikeluarkan menggunakan siren dan pembesar suara. Namun pemandu bertindak memecut laju secara melulu. 6 kenderaan peronda polis turut digerakkan untuk membantu menahan suspek. Kenderaan suspek akhirnya dipintas di Seksyen 9 sebelum kedua-duanya ditahan.
Pemandu 24 tahun didapati memiliki 5 rekod lampau berkaitan dadah. Adiknya 18 tahun pula tiada rekod jenayah. Permohonan reman dibuat di Mahkamah Magistrate Shah Alam 10 pagi tadi. Memetik artikel berita Astro Awani pada 15 November 2025, seorang lelaki berusia 30 tahun yang menjadi pendapatan lumayan melalui penjualan air ketum akhirnya ditahan polis dalam operasi Ophok di Kampung Peragap, Kerdau di sini awal pagi Jumaat. Ketua Polis Daerah Temerloh, Asisten Komisioner Hashim Bahrun berkata, suspek ditahan kira-kira jam 1 pagi selepas pihak polis menemui sejumlah 19 bungkusan plastik berisi air ketum yang dipercayai direbus sendiri oleh suspek. Hasil pemeriksaan mendapati setiap bungkusan air ketum dijual pada harga RM10 Malaysia dengan anggaran jualan harian mencecah 100 bungkus sekaligus menjana pendapatan kasar sehingga RM1,000 Malaysia sehari. Suspek mengaku air ketum tersebut dihasilkan sendiri dan dijual sebagai sumber pendapatan utama, menunjukkan kegiatan ini mampu mendatangkan keuntungan lumayan dalam tempoh yang singkat. Tambah beliau, operasi Ophok dijalankan bagi membanteras aktiviti pengedaran dan penjualan bahan terlarang di kawasan Temerloh, khususnya kawasan yang membabitkan racun dan dadah berbahaya. Polis turut menekankan bahawa masyarakat perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa dengan menyalurkan maklumat berkaitan kegiatan haram seperti ini bagi memastikan keselamatan awam terjamin. Kesemua barangan yang dirampas telah dibawa ke Balai Polis untuk siasatan lanjut dan suspek kini direman bagi membantu siasatan. Okey, baik, kita akan terus kepada cadangan dan intervensi yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan lagi penggunaan daun ketum dalam kalangan masyarakat, khususnya kepada para pelajar. Okey, dan dalam cadangan pencegahan ini kita perlu melibatkan beberapa pihak. Yang pertama, kita akan lihat cadangan yang pertama iaitu pendidikan kesihatan seksual dan anti ketum. Okey, jadi pihak sekolah perlu melaksanakan satu kurikulum yang komprehensif yang menggabungkan pendidikan seksual dan kesedaran bahaya ketum. Fokus diberikan kepada bagaimana ketum itu boleh mencetuskan tingkah laku seksual berisiko. Pengajaran harus bersifat interaktif supaya pelajar lebih memahami dan menghayati mesej yang disampaikan berkaitan dengan ketum itu sendiri. Dan yang kedua, kita akan tengok iaitu cadangan yang kedua, penguatkuasaan terhadap ketum. Pihak berkuasa perlu memperketatkan lagi kawalan terhadap penjualan dan pemprosesan air ketum itu sendiri untuk mengurangkan lagi akses dalam kalangan remaja khususnya. Pada masa yang sama, pendidikan dan kesedaran harus diperkukuhkan, perlu diperluaskan kepada komuniti luar bandar yang lebih terdedah kepada penggunaan ketum. Dan terakhir sekali, cadangan yang terakhir iaitu penglibatan ibu bapa. Okey, ibu bapa perlu diberi pendidikan mengenai bahayanya ketum dan kepentingan memahami tingkah laku anak-anak. Pengawasan dan komuniti yang baik membantu mencegah remaja daripada terlibat dalam penggunaan ketum dan aktiviti berisiko. Itu sahaja.